Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara tanya kata jadi gudih, korak, gata, air makan kikir kaki. Kaki kita tu kikir di air. Oh, gigi ada air ni nah dia. Bawa kita duk main air sokmo-sokmo, we acak-acak we jadi istiqamah hari-hari tu. Dia luka kulit dia jadi pedih. Orang panggil air makan kaki. Ataupun kaki kena kikir di air. Dia kikir juga air. Lepas tu nak buat macam mana tu? Kalau ubat duk guna tu tak sembuh. Buat kita tak hingga, tak siap, tak sembuh tu kita nak buat macam mana? Ada sekarang lagi hak mudah-mudah insya-Allah. Supaya nak ambil kita tengok. Kita pergi ambil dulu. Hak ni kan tumbuh. Tumbuh rata, tumbuh. Hati kita cabut tahu. Tak tahu nak buat gapo kita tumbuh. Banyak kedaah tu kita tumbuh, dia tumbuh tu kita tahu. Tak ada guna. Selupuk tunggu ni. Oh, pohon dia besar molek ni. Selupuk tunggu ni. Ha ni. Daun selupuk tunggu ni. Oh, dia nak naik kabak ni. Tengoklah ni daun selupuk tunggu ni. Batek tak akar panjang sak ni kita pergi buat. Hak ni pada ni. Ha ni. Ni selupuk tunggu ni. Ha. Naik penuh ni. Ha. Rabak ni. Ha, penuh ni. Ha. Kita ambil belakang lah mudah. Ha, ambil belakang. Kita pergi buat. Selupuk tunggu. Kita ambil daun dia tu, capur dengan batas sikit-sikit. Kita pergi tumbuk, capur dengan garam. Mudah-mudah. Panah, kurak, gudih, gata. Boleh, insya-Allah. Mudah-mudahan lah. Panah, gudih, gata. Kita ambil daun dia ni. Pulah daun dia ni, kita bubuh. Daun dia kita pulah, bubuh. Ambil batas sikit, bubuh. Batas tu kita kena kerak lah. Kerak. Okey, ambil daun dulu. Banyak mana pun ikut. Tak ada harai ke apa ni. Banyak mana pun ikut. Okey. Kita kena ambil guntingnya lah. Nak video mudah hancur sikit. Kali tu takut dia tak hancur. Ni nah. Batas sikit-sikit pun masuk lagi. Tak ada apa lah. Lepas tu kita main gunting semula. Dia hancur sikit. Kalau kita tumbuk gini dia payah hancur. Ha, tu. Kita main gunting sikit. Supaya tak basuh sebab dia tak ada cemar lah. Ha, tu kita gunting sikit. Kita gunting untuk nak mudah tumbuk ya. Okey. Okey, mudah tumbuk. Lepas tu kita tumbuk. Baru kita tumbuk sudah situ. Ha tu. Gata, gudih, kurak boleh. Panah tu terah tengok dah. Dalam mengikut ilmu tu dia kata panah tak sembuh tapi kita bubuh tak ada gapo kali. Dia tak ada repa ni. Bubuh kalau dia sembuh mujur, kalau dia tak sembuh kita guna hak lain. Sebab ada kuah. Kuah dia kubak panah boleh kuah. Nanti supaya nak buat satu klip lagi kuah kubak panah. Ha ni nah. Baru kita tumbuk pasal ni. Ni, kita tumbuk. Tumbuk hingga dia hancur lah. Tumbuk dia hancur ni. Tengoklah ni. Okey. Sekali lagi. Tumbuk dia hancur. Okey, hancur dah. Kita ambil garam sikit. Garam sikit lah. Sikit apa dah. Sudut teh. Lepas kita tumbuk jauh capur dia masuk sekali Okey, sudah. Kita comor, kita ambil mai comor ni, tak ada payah ke apa ni. Ambil mai comor. Tuju mana tempat kita rata kita ambil mai comor.
Tuju mana tempat kita rata, kita ambil mai comor. Mudah-mudah lah. Misalnya kita rata jadi gudih, jadi kurak di mana, di pipi, kita comor di pipi. Comor ni lah, comor. Kita lock we kering dulu. Boleh 10 minit ataupun setengah jam biar dia kering. Lepas tu kita, bila dia kering tu kita kori basuh tubik. Mudah-mudah lah. Kalau misalnya terjadi di lengan, kita lomor di lengan. Mudah-mudah. Sampai tu dah gini, mudah lah. Selupuk tunggu ni. Kena belakang selupuk tunggu ni. Ni daang besar ni, selupuk tunggu. Lepas kalau misalnya kata kita pergi kebun, gata, kena ibu ke apa ketik, ataupun luka dengan kerana kena buluh, kena gapo ikut lah, gata pun boleh, luka pun boleh, kita renyih kalau lah. Kita renyih, dia hacur, tak ada kena bergaris, sebab kita tak ada bawa garis di kebun kita nah. Kita renyih, hingga dia tu air sending, kita comor lah. Hilang rata, hilang apa nah, selupuk tunggu. Mudah-mudah nah. Nah, kita renyih, kita lomor. Tuju mana tempat kita rata, kita comor. Mudah-mudah selupuk tunggu. Boleh bos selalu lah. Tapi kalau nak wiku siap tu kuat, kalau kita nak lomor balik malam, kita nak tepek ataupun nak baruk dia wi panah, wi kuat gudih kita tu, wi dia cepat cepat sembuh. Cepat hingga cepat raik jadi gudih tu, kita tumbuh garis, lepas kita tepek. Lepas tu kita baruk sampai semalam ni. InsyaAllah nah, mudah-mudah. Selupuk tunggu. Kita tengok sekali lagi, kata tak kena selupuk tunggu weh. Ni daun dia segar, ni daun dia besar. Naik ke atas kat pokok kayu mana pun dia kabak naik. Daun dia besar ni nah. Selupuk tunggu. Mudah-mudah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Pakat cek belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.